Oi. Oh. 6.41 kita dah start bersiap untuk pergi ke jabatan. Gang, sekarang kami dekat JT Pak Shim bersama Fakri dan Hasif. So kita bawa turun barang. So lepas bincang dengan kawan-kawan so kami decide untuk pergi tiang 30 lah. So kenapa tiang 30? Sebab kita orang tanya kawan kami lah, cikgu kecil dia kata tiang 30 antara paling on lah. So perjalanan terus dengan suasana pagi. Yang paling semangat sekali dia ni lah, kata Bumpau Gedak kan. So kita menghayati sebulan gaji ni. Oh, first strike kami. Awal-awal pagi dia dah bagi dah tarikan. Kita tengok ikan apa. Oh, oi, tangguh sok. Si. Aku sok. Ah, elok. Tu orang kata kesabaran tu hasil kita. Simpan. Ui, comel. Dua ekor dasar lembu. Kalau ada 90 nyawa, kalau kamu ku miliki, tak mahu ku tidur lagi. Alamak, kita pergi. Kalau ada 9 nyawa, mahu samamu saja semuanya. Ayak dia. Oh, GT. Oh. Dapat lagi. Dapat lagi GT. Happy dia. Hahaha. Baby GT lagi. Oh, bolos. Ikan bolos. Lepas dia. Ikan ke apa ni? Ui, ada ikan lah. Macam mana boleh sangkut perut? Oi, dia lagi. Oh je. Kang Blue. So hari pun dah malam, so kita pun geraklah balik. So pancing hari ni semuanya berkonsepkan Apollo. Tak ada perompak special ke apa, tak ada. Semua kami pakai sabiki Apollo. So tu Fakri dia bayar duit semua ni. Asif dia bayar duit boat. Aku bayar duit umpan dengan duit minyak.